Proton Wira 2026 kembali dengan imej yang jauh lebih moden sambil mengekalkan aura legenda yang pernah menjadikannya antara nama paling dikenali dalam dunia otomotif Malaysia. Model ini dibayangkan sebagai sebuah sedan kompak yang menggabungkan reka bentuk elegan, prestasi seimbang dan teknologi semasa untuk memenuhi keperluan pemandu harian serta keluarga kecil. Dari pandangan pertama, Proton Wira 2026 menampilkan wajah yang lebih matang dengan lampu hadapan LED yang tajam, grill hadapan yang lebih lebar serta bumper yang nampak kemas dan sporty. Garisan badan direka lebih aerodinamik untuk membantu kestabilan pemanduan dan pada masa yang sama memberikan rupa yang lebih premium berbanding model klasiknya dahulu. Di bahagian sisi, Proton Wira 2026 tampil dengan profil sedan yang kemas dan seimbang. Rekaan rim aloi baharu bersama lengkungan badan yang halus menjadikan kereta ini kelihatan moden tetapi masih membawa sentuhan nostalgia kepada peminat Wira lama. Bahagian belakang pula dilengkapi lampu LED dengan grafik lebih kontemporari serta rekaan bumper yang nampak lebih kemas. Ini menjadikan keseluruhan penampilan Wira 2026 sesuai untuk golongan muda, pemandu harian dan juga mereka yang pernah membesar dengan model Wira terdahulu. Masuk ke ruang kabin Proton Wira 2026, suasana dalaman terasa lebih segar dan praktikal. Papan pemuka direka dengan gaya minimalis moden serta kemasan yang nampak lebih berkualiti. Terdapat skrin infotainment bersaiz besar di tengah yang menyokong sambungan telefon pintar seperti Apple CarPlay dan Android Auto bagi memudahkan akses kepada muzik, navigasi dan panggilan telefon. Tempat duduk direka dengan sokongan ergonomik untuk memberikan keselesaan sepanjang perjalanan, sama ada di dalam bandar atau di lebuh raya. Ruang kaki dan ruang kepala untuk penumpang hadapan dan belakang juga dijangka lebih baik, menjadikan Wira 2026 sebuah sedan yang sesuai untuk kegunaan keluarga kecil. Dari segi prestasi, Proton Wira 2026 dijangka menggunakan enjin moden yang lebih cekap, bahan api dan mesra alam. Enjin ini berkemungkinan dipadankan dengan transmisi automatik CVT atau automatik konvensional yang telah ditala untuk pemanduan lebih lancar dan responsif. Pecutan harian dijangka cukup baik untuk kegunaan bandar, manakala talaan suspensi yang lebih kemas membantu memberikan keselesaan dan kestabilan semasa melalui jalan tidak rata atau ketika memandu pada kelajuan lebuh raya. Steering yang ringan tetapi tepat juga akan membantu pemandu mengendalikan kereta dengan lebih yakin. Ciri keselamatan turut menjadi fokus utama untuk Proton Wira 2026. Antara ciri yang dijangka hadir termasuk sistem brek anti kunci ABS, kawalan kestabilan elektronik, kawalan cengkaman bantuan mula mendaki serta beberapa beg udara untuk perlindungan penumpang. Selain itu, kamera undur, sensor parkir dan mungkin juga beberapa ciri bantuan pemandu moden boleh menjadikan pengalaman pemanduan lebih selamat dan mudah, terutama ketika parkir di ruang sempit atau memandu dalam trafik harian. Dari sudut praktikaliti, Proton Wira 2026 juga dijangka menawarkan ruang bak yang luas untuk barangan harian, bagasi atau keperluan keluarga, sistem penghawa dingin yang cekap, port USB, ruang simpanan tambahan dan ciri kunci pintar akan menambah keselesaan penggunaan seharian. Semua elemen ini menjadikan Proton Wira 2026 bukan sekadar nama lama yang dihidupkan semula tetapi sebuah sedan moden yang cuba memenuhi citarasa pengguna masa kini. Secara keseluruhannya, Proton Wira 2026 berpotensi menjadi gabungan nostalgia dan inovasi dalam satu pakej yang menarik untuk pasaran Malaysia. Pada pendapat anda, adakah Proton Wira 2026 mampu mengembalikan semula kegemilangan nama Wira sebagai salah satu sedan paling digemari rakyat Malaysia? Kalau anda suka video macam ini, jangan lupa tekan like, subscribe dan aktifkan loceng supaya anda tak terlepas lagi update kereta terbaru pada video seterusnya.